Kau tahu tak Datuk tu, kalau dia buka ATM, dia tekan baki akaun, nombor kosong dia tu sambung dengan ATM sebelah. Dia cakap macam tu. Duduk. Dia cakap kau tak payah main lah dengan dia sebab dia memang kaya gila. Aku cakap, panjang sangat tu. Aku cakap, banyak sangat ni. Saya ingat lagi ada seorang ni lah. Ni masa umur saya, saya tak pasti dia ni all money ke tidak, maksudnya keturunan kaya tidak. Tapi saya tahu dia ni memang self-made millionaire lah. Tak nak cerita siapa, tapi saya rasa korang tahu. Dia ni popular, dia main motor sekarang. Banyak gila motor dia kat rumah. Tak boleh nak cerita, tapi dia Datuk lah. Datuk Seri. So masa umur saya 18 tahun dulu, saya pernah jadi promoter jual nombor plate dekat Perhimpunan Agung UMNO 2016 tak silap saya. SPM saya 2015 saya dah jadi promoter. Ingat aku senang sangat. Patriot tu. Patriot tu lah saya jadi promoter. Lepas tu saya nak jual satu nombor plate ni. Dia tanya, "Dek, dia simple dia pakai baju Melayu biasa." Lepas tu cakap, "Bek, nombor plate ni berapa?" Cakap, "Bang." Saya panggil dia bang. Orang panggil Datuk, aku panggil bang. Kita kan bangang dulu kan. Bek kau bang. Lepas tu dia pun okey. Lepas tu dia cakap dengan saya, ni apa semua. Dia cakap, "Oh, tak boleh lah, mahal sangat lah. Tak ada mampu lah aku." Dia cakap macam tu lah. So saya pun tak tahu yang dia tu siapa. Lepas tu dia cakap, "Bang, macam ni lah. Kalau abang tak nak beli tak apa. Boleh tak abang bagi tips kejayaan?" Saya memang suka tanya orang kaya. Saya akan tanya dia, "What is your one core principle yang you hold dulu sampai sekarang?" So the question has been in my mind and saya keep on tanya dekat orang kaya, berulang-ulang kaya. So dia cakap macam ni, "Kau ada 5 benda kau kena buat." Dia cakap macam ni. Dia cakap dengan saya. Satu adalah kau kena jaga hubungan kau dengan Allah. Maksudnya kau jaga solat. Yang kedua adalah kau jaga hubungan dengan mak bapak. Yang ketiga adalah kau kena bayar zakat pendapatan. 2.5%. Dia cakap, kau tak miskin lah bayar zakat 2.5%. Dulu masa umur 16, mana nak faham? Zakat? Saya yang kena terima je lah. Betul kan? Dulu kita tak faham. Dulu masa kita muda, kita pun tak faham sangat jaga hubungan dengan Allah ni apa. Kita ingat jaga hubungan dengan Allah ni sekadar solat 5 waktu. Rupanya lagi skala lebih besar. Kita nak mengenali agama lebih dalam. Kita nak bersedekah, kita nak berzakat. Baru saya faham. Oh, lepas tu dia cakap jaga hubungan dengan mak ayah. So, aku tak ada maki mak aku lagi. Kan? Tapi Kena maki dulu kan? Tapi rupanya dia cakap jaga hubungan ni maksudnya bagi apa yang parents nak. Mudahkan urusan diorang. Kalau dia nak pergi, bawa je lah. Dia cakap macam tu. Cuk, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, klik link dekat bio. Jangan lupa follow. Yang ketiga ni, kau sponsor Tafiz. Makan ataupun kau sponsor kat Tafiz. Sebab diorang ni, hari-hari dia akan doa untuk kau. Kau cuba yang hari-hari ada 30, 40, 50, 100, 200 orang doa untuk kau. Kau rasa tak makbul? Lepas tu yang kelima, saya akan rahsiakan. Kalau nak, korang kena DM saya. Masamnya. Macam tu. Ya. Kalau nak, boleh beli ebook saya. Tapi yang kelima tu memang saya ingat sampai sekarang. 5 tu daripada umur saya 18, 19, 20, 22, 23, dekat almost 10 tahun dah ni. Kat almost 10 tahun dah, saya berpegang pada kata-kata tu. Saya one day saya nak jumpa dia, saya nak terima kasih kat dia. Sebab saya pegang pada 5 tu. Tapi dia orang yang sangat-sangat santai. Rupanya bila dia ada social media, Allah Akbar. Kaya gila. Kaya gila. Semua kenal. Kaya. Memang kaya. Saya pernah jumpa dengan orang yang borak-borak dengan dia lah. Dia katanya lah. Katanya, ni borak-borak orang kaya ni. Kita kan kena dengar kan. Dia cakap, kau tahu tak Datuk tu, kalau dia buka ATM, dia tekan baki akaun, nombor kosong dia tu sambung dengan ATM sebelah. Dia cakap macam tu. Duduk. Dia cakap, kau tak payah main lah dengan dia sebab dia memang kaya gila. Aku cakap, panjang sangat tu. Aku cakap, banyak sangat ni. Dia cakap itu. Saya ingat, saya rasa kelakar gila. Yang borak tu, dia punya bisnes lagi pun bapak kaya. Orang kaya buat macam ni Time tu saya pakai Golf R. Rasa macam dah kaya lah. Saya ingat hari tu saya nak pergi rap kereta saya dekat Subang ni masa zaman muda je. Zaman main kereta lah. Kita bawa Golf R dulu. Parking tepi kan. Lepas tu ada satu brother ni pakai kereta Range Rover lama tu. Nombor plate sebatang. Kita dah rasa kita. Aku kereta baru ni. Kita tak faham lagi lah benda tu. Saya ingat lah. Kita tak faham lagi. Duduk di situ. Macam mana kereta lawa adik kan? Biasa abang ni. Dalam bank account 200. Dalam bank account 200. Itu pun masa nak bayar tu, bang boleh diskaun lagi macam tu kan. Dia saya tahu borak-borak di situ. Datuk tu kalau ni kau dia memang kaya gila. Kau tekan je kalau kau cocok kad dia kat ATM, kau tekan baki semasa, ambil kau nombor dia sampai sambung ke ATM sebelah. Itu nasib ada 2 kalau ada 3 dia sambung 3 dia cakap. Aku gelak gila-gila tapi rupanya bila saya perasan rupanya orang Malaysia memang sangat-sangat kaya. Dan kita ni rupanya sangat-sangat kerdil. Sangat. Kerdil gila. Itu apa yang saya perasan lah.
So hopefully one day kita semua boleh jadi kaya macam tu supaya kita dapat memberi manfaat kepada orang-orang lain lah, pada ekonomi Islam. Amin. InsyaAllah. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installmen serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, klik link di bio sekarang.